Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perkenalan. Saya Jan Jutawan, Dealer Aktif Public Gold yang ingin membantu lebih daripada 10,000 orang penyimpan emas. Jika anda nak dibantu, maka anda adalah orangnya. Jom saya explain apakah itu simpanan emas di Public Gold. Okay, tuan-puan, account gap tu apa? Betul ke boleh simpan serendah RM100? Macam mana cara nak jual? Susah ke nak jual nanti? Macam mana nak keluarkan emas fizikal? Boleh keluarkan emas fizikal ke? Semua benda ni akan dijawab dalam satu video ini. Sampai kita tengok video sampai habis, jangan lupa sebab apa ada reward di belakang yang tanpa perlu claim. Okay, baik. Account Gap ni adalah satu platform yang Public Gold telah bina untuk membantu tuan-puan menyimpan emas serendah RM100. Platform ini mudah, murah dan patuh syariah. Di hujung jari sahaja tuan-puan boleh buat simpanan emas serendah RM100. Ya, tuan-puan boleh buat simpanan emas serendah RM100. Account Gap ini Public Gold bina untuk memudahkan semua golongan, tak kisahlah tuan-puan student ke, ibu bapa suri rumah ke, anak-anak pun boleh simpan duit raya, ataupun pesara, jutawan pun boleh simpan emas di account Gap ini. Okey, jom kita lihat ada 3 button yang Jana explain di account Gap ini. Button pertama adalah button top up, iaitu tuan-puan nak buat simpanan mudah saja, tekan button top up. Tuan-puan tulis kat sini nak simpan ikut bajet tuan-puan, kisar. Okey, minimum RM100, maksimum tiada. Kalau tulis 100, dia akan terus convert kepada gram emas. Hari ini tuan-puan akan dapat sekitar 0.2 gram emas. Tuan-puan, gram ini akan bertukar-tukar berlainan mengikut harga emas. Harga emas akan berubah setiap jam 12 malam. Jadi tuan-puan, apabila tuan-puan simpan emas, gram emas ini akan berubah-ubah mengikut harga semasa. Kedua, button sell. Mudah sangat-sangat nak jual tuan-puan. Bila tuan-puan dah simpan, dah capai satu matlamat, tuan-puan tekan saja button sell, tuan-puan jual dan duit akan masuk ke dalam akaun tuan-puan. Tapi ingat, simpanan emas adalah simpanan jangka masa panjang, bukan beli hari ini esok jual. Tuan-puan mesti simpan minimum 2 tahun. Dia akan terangkan di hujung video. Dan button ketiga tuan-puan adalah button withdraw. Jika tuan-puan nak keluarkan emas fizikal seperti ini, okey, 1 gram, 1 gram, 5 gram dan sebagainya, tuan-puan tekan saja button withdraw, tuan-puan terus boleh keluarkan emas fizikal seperti ini. Okay, tuan-puan, contoh dah ada 10 gram dalam account Gap tuan-puan, tuan-puan dah boleh keluarkan item gold bar 10 gram seketul seperti ini. Ataupun kalau tuan-puan nak nampak banyak, tuan-puan boleh keluarkan 5 gram seketul, 1 gram berkeping-keping pelbagai design sebanyak 5 keping. Cukup 10 gram kan? Dia akan terus tolak lah. Kemudian top up lagi, tambah lagi gram emas. Begitulah seterusnya. Tuan-puan, simpanan ni ada komitmen ke? Tiada tuan-puan. Boleh simpan bila-bila masa sahaja. Setiap bulan boleh simpan. Setiap hari boleh simpan. Tapi kalau kita nak berjaya dengan simpanan, nak cepat capai matlamat simpanan, kita kena push diri kita untuk konsisten dalam menyimpan. Tuan simpan, tuan-puan dapat. Tuan-puan tak simpan, tuan-puan tak dapat. Mudah saja konsepnya tuan-puan. Tuan-puan tak boleh nak berangan gram emas tuan-puan akan naik selagi mana tuan-puan tak tambah. Kalau simpan hari ni 0.2 gram sahaja, tahun depan tak akan jadi 1 gram. Kalau tuan-puan tambah, barulah gram emas akan bertambah. Dapat sesuatu? Okey, mudah kan? Antara matlamat simpanan Gold Saver Jihad adalah pergi haji, umrah, bayar hutang rumah, bayar hutang kereta, bayar deposit rumah dan sebagainya. Contoh mudah, tuan-puan nak kahwin dalam masa 3 tahun, tuan-puan target untuk capai 100 gram emas. Jadi tuan-puan dalam masa 3 tahun, tuan-puan menabung-menabung sampai cukup 100 gram emas. Dah sampai sahaja saat nak kahwin, tuan-puan boleh jual 100 gram ini untuk selesaikan kos perkahwinan tuan-puan. Mudah kan? Jadi tuan-puan bagi yang nak menyimpan emas, terus hubungi Jia untuk Jia bantu tuan-puan sebaik-baiknya. Dah siap daftar, jangan lupa terus hubungi Jia untuk claim group support dan juga 4 ibu percuma. Okey, itu sahaja. Terima kasih.